Support Syarul Podcast. Sebab kita tak ada lagu lagi, jadi kita buat lagu sendiri. Kita masih dalam keadaan yang bajet lagi. Bajet tak ada. tak ada sponsor, tak ada apa semua. Cakaplah awal-awal yang you nak ada macam I bunyikan drum. Okay, 3, 4. Okay. Ding. Support Syarul Podcast. Jeng. Okay, ini adalah episod yang kedua selepas episod yang pertama. Terima kasih kepada semua yang support episod yang pertama, episod pengenalan kita sayang. Ya, saya. Ya, memang banyak feedback daripada orang semua. Antara yang you baca apa yang dia kata, dia tulis? Apa yang dia I lupa yang. Kebanyakan the best lah. Sebab you tahu I lupa sebab apa? Sebab I tu kan I bypass operation. Ya. Doktor jumpa otak dekat punggung I. Okay, kita I tak ada otak sama ni. bunyi handphone dulu. Sorry. Aduh, macam mana Okay, ni? Kita menjadilah podcaster yang berdedikasi sikit. Sebab saya newbie kan. Okay, after this saya akan belajar daripada lepas ni kalau dah masuk kat dalam studio podcast, kena silent handphone kan. Lepas tu kita ada jingle masuk yang tadi Syarul Podcast. Jadi itu podcast yang betul-betul yalah kan. Cakaplah awal-awal you tak bagi tahu, tak ada bagi taklimat awal-awal. I tak tahu. Okay, baiklah kita ke segmen yang pertama, Bulletin Support. Tak tahu Okay, baiklah. Bulletin Support ni kita ada 3 berita. I macam you guys satu team. I macam diketepikan tau. Tahu. Memang kita akan buat benda ni yang kita nak dia punya reaksi yang apa ni? Jadi kita cakap Bulletin Support, kita ada 3 berita. You cuma bagi tahu saya malam ni ada podcast. Tu je. Okay. Lepas tu kau tak bagi tahu isi apa. Ini segmen yang pertama kita. Untuk segmen pertama ni kita ada Bulletin Support. Tinit bulletin support. Ada 3 bulletin, ada 3 berita. Jadi I akan baca berita ni dan you akan ulas kupas berita ni Jadi kita akan mulakan dengan berita nombor 3. Baik. I tak prepare. Okay. Berita nombor 3. Seorang pempengaruh kecergasan ditemukan maut selepas menjalani eksperimen ekstrim untuk menaikkan berat badan. Berdasarkan laporan, dia mengambil sehingga 10,000 kalori makanan segera setiap hari demi mencapai tujuan tersebut. Jadi pempengaruh ni dia naikkan berat badan dia, satu hari makan 10,000 sampai mudarat badan dia mati. Macam mana, apa pendapat dia tentang mana boleh dia yang you kena bincang dulu kat rumah, lepas tu nanti I fikir nak cakap apa. Apa you rasa pasal pempengaruh ni? Patut ke dia ikut kata Okay, netizen? simple je. Tak patut. Kenapa nak makan sampai 10,000 kalori? Sedangkan kita makan biasa je. Tak patut. Tapi dia nak mencapai sebab ikut kata netizen. Kenapa nak ikut cakap orang? Kan? Sampai kenapa? Mudarat sebab tu cakap jangan ikut cakap orang. Mudarat dekat dia sendiri settle. Pak dah settle berita nombor 2. Jangan ikut trend. Orang kata jangan ikut trend kan. Bila kita terlampau sangat ikut trend, macam ni dah jadi kan. Orang so buat apa-apa kita ikut kan. Jadi sebenarnya ambil je lah kalori mengikut apa yang you mampu. Bukan lebih-lebih. Lepas tu netizen always akan bercakap. You yang kena fikir sama ada you patut buat ataupun tidak. Sebab whatever yang you buat, kesan tu adalah pada diri you. Netizen semua orang dia akan keep bercakap. So mana yang you rasa negatif, you tolak tepi. Mana yang positif, you ambil. Sebab tu kadang satu benda yang memang I selalu cakap, if kalau kita tak ada ayat yang baik nak cakap, jangan tulis ataupun tinggal apa-apa komen. Sebab kadang komen you bila time orang tu tengah down ke tengah apa, dia macam satu benda yang dia akan rasa sedih, dia serap semua. So kalau orang tu tengah ditimpa musibah ke apa ke, you just tinggalkan komen yang baik-baik je. Semoga dia pemudahkan. Walaupun mulut tu nak cakap yang jahat, tapi tinggalkan komen. Contoh you mulut cakap yang jahat tapi tangan tulis semoga dia pemudahkan. Dah. Jadi janganlah, yang pertama jangan ikut kata orang. Yang kedua, kalau benda tu mudarat, biarkan. Tak payah. Okey, itu dia tadi. Dan berita nombor 2. Berita nombor 2 ni santai sikit lah I rasa je boleh kupas benda ni. Baiklah.
Baru-baru ini telah berlangsungnya pilihan raya negeri Sabah yang ke-17 dengan keputusan penuh. GRS mendapat 29 kursi, Parti Warisan 25 kursi, Barisan Nasional 6 kursi, APKO 3 kursi, Bebas 5 kursi dan Parti Solidariti Tanah Airku 2 kursi. Dan 1 kursi dimiliki oleh Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Perikatan Nasional 1 dan Parti Kesejahteraan Demokrasi Masyarakat 1. Bebas 5 kursi tadi dah beritahu. Okey. Ini paling, are you sure paling saya sempat. You sure yang I boleh kupas pasal politik? Oh, silakan. Sebab politik even you politik pun I tak masuk campur sebab pada I politik terlalu banyak agenda. Okey. Terlalu banyak agenda. Cuma kita lah rakyat, I lah sebagai rakyat, perlu pilih siapa pemimpin yang you rasa valid dan you rasa dia berkhidmat untuk masyarakat. So kalau kata politik parti mana, I takkan ikut parti, tapi I ikut siapa yang berkhidmat di kawasan I. Okey. Jadi benda ni pun kita kita orang sebenarnya kadang-kadang selalu berbual-bual, selalu kupas juga kerana isu-isu politik. Dan sebab sometimes you pun tak boleh buat apa sebab you ada bos you. Tak, kadang-kadang bukan macam itu yang. You setuju tak bila hari ni orang tidak memandang pada parti, orang memandang pada individu? Setuju kan? Sebab parti ni dia dah dibina daripada orang yang atas tu. Kadang bila dia terlalu duduk kat atas, dia rasa dia macam aku tak boleh dengar cakap yang bawah. Padahal idea orang bawah ni banyak lagi yang bagus, tapi dia tak boleh nak dengar. Sebab tu parti sekarang tak boleh, macam I tak suka ikut parti, tapi I lebih suka ikut pada siapa yang berkhidmat di kawasan tu. Okey. Jadi dalam parti ni dia ada bos sebenarnya. Dia umpama macam ni lah. Katakan dekat satu meja makan, bos dia duduk kat tengah. Bos dia angkat air kopi warna hitam, tapi bos kata ini air susu yang sangat sedap. Jadi orang kanan dia kata betul. Tak sangka bos air susu ni sedap. Yang budak baru nak naik ni dia nak cakap itu air kopi. Tapi yang kat atas, yang sebelah-sebelah ni dah senggol-senggol. You faham tak macam tu? Dia macam kita ada parents tu salah. Tapi kita nak cakap, nak tegur, tak berani. Okey. Jadi itu saja kupasan daripada Puan Ana. Pilihlah individu yang berkhidmat untuk kawasan anda. Yep. Bukan parti yang Okey. Baik. Dan berita yang pertama sekali, I rasa ni dekat dengan you kot. Semuanya dengan I. Nah, ini memang dekat. I rasa you boleh kupas benda ni. Jumlah rakyat Malaysia yang masih terkandas akibat bencana banjir di Hat Yai Selatan Thailand sudah berkurang kepada 300 orang sehingga malam tadi, berbanding 1,500 yang dilaporkan petang semalam. Maklumat itu adalah berdasarkan laporan diterima Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dari Kedutaan Malaysia di Thailand malam tadi. Okey. Seperti mana kita tahu, baru-baru ni terjadi satu peristiwa bencana banjir di Hat Yai, Thailand. Dan isteri saya daripada 1,500 tu salah seorang yang ada di Hat Yai. Sebab tu saya kat Sabah. Tapi ada peristiwa sikit yang sebelum you pergi ke Hat Yai tu. Sebenarnya sebelum kita pergi Hat Yai tu, pasport kita cari tak jumpa. Pasport tak jumpa. Pasport hilang. But that time I sangat reda, sangat macam tak apalah, ada pasport. Jumpa pergi, tak jumpa tak apa, betul tak? Tapi last minute nak jumpa. Dia yang cerita last minute besok nak pergi, jumpa pasport tu maghrib. Pada kawasan tu kita dah cari dah. Dah cari banyak kali jumpa. Dan sebelum saya pergi Sabah, dia pergi Thailand. Hanya dia pesan dengan saya, hati-hati pergi Sabah. Cuaca hujan, risau kan, takut. Yalah, apa-apa kan bila hujan lebat sana kan. Because Sabah pulau kan. Sabah pulau. Saya okey lah, tak apalah. So, I pun pergi Sebab Sabah. I sangat sayang you ya. Ya, I pun sayang you. Lepas tu, bila sampai dekat Hat Yai, rupanya dia yang terkandas kat sana. Boleh cerita sikit apa yang berlaku? I kan sampai Hat Yai Khamis tau. Khamis Jumaat tu keadaan hujan lebat tapi tak banjir lagi. So I dengan hujan tu, I pergi dengan adik I kan. Lepas tu so hari Khamis Jumaat tu kita orang makan, pergi tadi nak cari makan lah. Nak makan banyak sebab nak makan je. Tak sangka makan kena catu.
Sebab makanan terputus? Sebab rupanya Jumaat tengah malam tu, yang kita orang tengah tidur tu, dah hujan dah lebat. Hujan dah lebat dan kawasan hotel kita orang belakang-belakang tu semuanya dah naik air. Jadi Sabtu pagi kita orang bangun dalam keadaan yang hujan tu, I buat live dengan I punya adik, jalan kaki pergi ke atas jambatan tu, kita tengok dah terputus dah tak boleh masuk ke Hat-Nyai. Nasib baik hotel I dekat dengan Sentral Hat-Nyai, di mana hotel I satu tingkat je tapi kawasan tu tinggi. So Alhamdulillah hotel I tak naik air. Tetapi I pun tak boleh nak stay dekat sana sebab tak ada api dan tak ada elektrik dan tak ada air. Dan makanan pun tak ada. Sebab I ingatkan Sabtu pagi tu I nak pergi 7E nak beli borong makanan bergeda yang mana boleh makan apa semua. 7E tutup. Because diorang Jumaat yang pukul 3 pagi 2 pagi tu, diorang dah start ambil makanan, beli makanan. Yes, sebab diorang bahagian diorang tu dah banjir. So yang ada makanan adalah I pergi kat Sentral Hat-Nyai, Hat-Nyai, pergi supermarket di bawah beli macam Coca-Cola, susu apa semua. Lepas tu masa I buat live tu, ada yang komen dia bagi tahu yang dia pun terperangkap apa semua juga. Dan I pun nak tolong lah. I kan after buat live tu pergi beli makanan, tolong hantar lah. Tapi tak boleh because saya tak ada makanan yang boleh I beli pun. Lepas tu I cuma boleh bagi tahu pada diorang, if kalau diorang waktu tu masih siang lagi, diorang boleh berjalan ke Sektor Hat-Nyai sebab I tengok dalam 6 minit macam tu saja untuk diorang beli makanan sebelum malam. Sebab mall tu tutup pukul 6. Tapi macam mana you boleh keluar daripada Hat-Nyai tu? Ramai nak tahu ni. Hari Ahad tu I tak nak I kena cek jalan keluar sebab I dah demam. Jumaat tu I dah demam, I dah kena infection. So tak nak I kena keluar sebab I tak nak pergi ke hospital dekat Thailand tu lah, which is susah kan dekat negara orang macam mana nak. So macam mana you ikut jalan keluar tu? Mana you tahu? Waze ke apa ke? I ikut Waze, I ikut jalan Chana. Tapi I ikut kawasan kampung. You nak cari jalan keluar tu, ya Allah, mencabar betul yang. Seriously, sebab dia jalan dia macam jalan tapak Cameron Highland tau, berbukit tau. Jalan dia macam jalan kampung. So once kita tak tahu depan tu boleh lalu ke tak ke. Waze tu tunjuk jalan merah, tapi kita rasa mungkin boleh redah. Sebab tak nak aku nak tengok depan mata. Walaupun orang kata tak ada jalan keluar, jalan dah terputus, tapi aku nak tengok depan mata. So I dengan adik bawa kereta. Bila kita naik bukit tu kan, air daripada atas bukit turun bawah. So kita rasa macam, Dik, I tengok adik tu masa tu keadaan tak bercakap tau, sebab kepala otak fikir, if kalau depan tu tak ada jalan, lepas tu nak patah balik, jalan yang kita lalu tu dah naik air. Aku start kat sini dengan siapa apa semua. Lepas tu kawasan tu tanah runtuh ke apa ke. Lepas tu nanti malam hantu Thailand. Hantu Thailand. I mengalam memang hantu je. Hantu Thailand. I ada fikir je tu, walaupun it's funny, tapi you duduk dalam hutan, betul. Mesti ada hantu kan. Hantu. Tapi lagi takut tanah runtuh apa semula. Tapi I rasa you kalau nak datang you tak kenal kot. Yang kenal juga. Kenal yang. Kenal. Pimak. Kenal yang. Kenal. So lepas tu jalan dia agak mencabar lah. So I pusing 3 jalan, semuanya terputus. Akhirnya I ikut jalan highway. And then kebetulan rezeki Allah mudahkan, depan tu ada Hilux 2 biji. So I ikut belakang Hilux. Tu lepas keluar? Yes, tak nak I ikut. So lepas tu I lepas keluar hari Ahad tu. And then keadaan I pun semakin sakit. So I tak terus shoot ke KL. I berhenti ke Penang. I pergi klinik dekat Penang, jumpa doktor, dapatkan rawatan dulu. Doktor masukkan antibiotik, doktor bagi ubatan sakit. Lepas tu I rehat 1 hari dekat Penang. Isnin I check out. Lepas tu I terus ke Hospital Sunway. Wadik sana, Selasa I operate. Lepas tu I 5 hari kat Hospital Sunway. Alhamdulillah. Now I kat sini actually menahan juga. Walaupun I menggembirakan you, tapi ada yang terluka. Iya. So, alhamdulillah lah. Sebab apa saya pun rasa risau juga. Sebab masa dekat Sabah tu pun, bila you cakap ini adalah panggilan telefon terakhir, lepas tu you nak shut down the telefon sebab nak jimat bateri apa semua, risaulah. So call lah kawan-kawan semua apa kan tu, yang jadinya video I buat tu kan, minta tolong. So apa pun, yelah kita
sebagai suami kan fikir you dengan anak, lepas tu dengan adik, dengan tu semua kan. Risau apa jadi. Betul. Tapi kita boleh berdoa je. Alhamdulillah dah sambat keluar. Bila sambat keluar tu ada infection yalah orang cakap bisul lah. Cakap jelah bisul lah kan. Benda tu kalau bila I cakap bisul, semua orang pernah. Bisul tu bila tak keluar nanah tu menyebabkan badan demam kan. Dia kalau kan? Bisul dia demam, maknanya dah ada infection. Kalau bisul tapi you tak demam, maknanya mungkin stay okey lagi. Tapi I dah demam, so I dah dapat infection. So I perlukan rawatan. Ya, tu yang dia pergi tak tahan sangat, pergi kat Penang, pecah bisul tu dan kemudian pergi ke Sunway, dan lepas tu jadi video di mana saya melawat dia. Saya pun tak bagi tahu dia, saya dah sampai sana ke Sunway dan dilakukan pembedahan. Tu yang dia buat lawak tadi, bila dia bedah kat tempat bisul tu yang keluar otak. Rupanya otak dia kan. So sekarang doktor dah pindahkan, saya ada otak sikit lah. Lama ni tak ada otak. Tapi tahu tak, sebenarnya yalah, kita ada orang kita sekarang macam you ada bisul apa semua. You tahu tak, kalau orang dulu-dulu ni dia menjaga kesihatan yang betul-betul teliti tau. Sebab tu orang dulu-dulu umur dia panjang. You tahu? Macam mak you, bukan orang kampung-kampung. Apa kaitan dengan bisul? Yalah, maksudnya antibody badan kita. Yang maksudnya antibody dari segi pemakanan ke apa ke yang menyebabkan bisul tu tumbuh. Kadang-kadang bisul ni sebab antibody kita tak kuat. Lepas tu kita terdedah dengan apa-apa. Mungkin pemakanan kita. Salah satu faktor tu yang paling penting adalah pemakanan. Bisul ni tertumbuh sebab you panggil I B. B. Rupanya untuk bisul. Pop! Dia ada. Sebenarnya kita nak masuk ke tetamu kita ini yang cakaplah dah boleh. I confused sebab I tak dibagi taklimat. Tu hint untuk masuk. Okay. Minta maaf ni podcaster kali pertama. Kita nak jadi jambatan kepada tetamu yang akan masuk ke segmen kedua ni. No, you cuma cakap, malam ni kita ada podcast lah. Okay dah. Lepas tu I tak dibagi taklimat. Cakaplah nanti kalau I buat macam ni adalah hint untuk tetamu tau. Ya. Jadi ini kita nak bagi bridge jambatan untuk kita perkenalkan. Jadi betul lah, antibody orang dulu dia sangat jaga makan apa semua. Jadi kita nantikan. Bukan kita nantikan. Selepas ini kita ada tetamu yang akan datang, tetamu pertama kita lah. Macam kita cakap, yang akan kita jemput adalah orang-orang dekat dengan kita. Ya, betul. Terutama sekali orang Keluang. Dan kita ada jumpa seorang, orang panggil dia Nyai, orang Kampung Tengah. Apa yang menyebabkan I rasa macam nak tahulah kan, nak tahu apa rahsia dia. Sebab yang Allah bagi dia kelebihan, you tahu apa yang? Umur dia. Alhamdulillah. Lepas tu I sihat dia. Alhamdulillah. Umur dia tu berapa yang? I tak tahu, I tak tanya. Umur dia 107 tahun. Dalam IC dia 107 tahun. Tapi bila berbual dengan dia, sebenarnya umur dia lebih daripada tu. Kemungkinan 120. Sebab dulu kan dia daftar IC kan masa dia remaja apa semua kan. Tapi bila dia daftarkan tu tahun 1918 kalau tak silap. Tu yang dia kata umur dia 107. Tapi dia kata mungkin lebih daripada tu. Dan kita nak tahu juga apa petua ataupun tips yang diamalkan sampai ke hari ni. Dan kalau tengok yang diingat. Kerana umur yang 100 lebih dia macam siapa kan. Tapi yang ni ingatan dia kuat. Dia boleh bercakap. Dan kita nak bersama dengan Nyai sekejap lagi. Boleh? Boleh. Okey, siap. Kita jumpa selepas ini. Podcast Ana Syarul. Support. Dan rasanya inilah satu-satunya podcast kat Malaysia yang interview orang yang umurnya banyak tau. 107 tahun Nyai umur ya.